tahu memang nak kena ada KPI lah. Sebelum ni kita tak buat secara documented. Apa yang saya mula detect, kerja macam tak efisien. Kenapa? Hanya orang-orang tertentu makin rasa makin penat. Tak dah ramai dah ni, tetapi kenapa dia tak reflect directly kepada saya? Dr. N, CEO untuk DASC International Senang Berhad, dan saya juga founder kepada Dr. N Skincare. Sebelum ni kita buat bisnes, saya tahu memang nak kena ada KPI lah, sebab KPI tu adalah benda yang menjadi guideline dan juga target untuk seorang staff. Tetapi apa yang berlaku dalam company kami adalah sebelum ni kita tak buat betul-betul, dia lebih kepada disampaikan secara oral tanpa documentation yang tepat lah. Masa company tu dan bisnes kecil, dia okey. Tetapi bila tiba-tiba bisnes kami alhamdulillah grow dengan agak cepat, kita punya team kena expand dengan sangat cepat juga untuk cater kepada demand dan juga perkembangan bisnes. Kat situ mula huru-hara. Apa yang saya mula detect? Masalah internal ya. Staff dah ramai dah ni, tapi kenapa kerja macam tak efisien? Kenapa? Hanya orang-orang tertentu, terutama bahagian top management, yang makin rasa makin penat. Staff dah ramai dah ni, tetapi kenapa dia tak reflect directly kepada sale? Dan yang paling berat sekali adalah apabila sepatutnya kita nampak tim bergerak dengan lebih laju, tetapi macam ada benda yang tersangkut-tersangkut. That is where saya rasa, oh, ini memang masanya untuk saya buat KPI tu secara betul. Bila kita punya tim makin grow, kita tahu kita kena monitor, tapi kita tak ada masa dah nak pergi panggil, okay, meeting dengan department ni, meeting department ni. Masa kita terlalu singkat. Jadi bila kita meeting tu, kita sebenarnya nak ada satu struktur laporan yang tepat, tetapi benda tu tak ada. Jadi bila kita meeting, kita pun tercari-cari sebenarnya, I know I nak tahu benda ni, tapi kita pun tak tahu macam nak beritahu dengan tim. However, lepas kita buat KPI struktur yang bersama dengan pakar HR, benda tu jadi lebih simple. Walaupun sebelum kita fikir KPI tu berat, somehow pakar HR dapat deliver dengan cara yang mudah, yang mana bukan sahaja top management macam saya faham, dia faham tu sampai saya punya staff di bahagian operation. Itu yang sangat penting sekali. Jadi bila tim tu faham, dia dengan lajunya boleh perform. Inilah achievement terbesar buat masa ni yang kami dapat. Perform tu nampak terus, nampak dengan sangat cepat. Pendek masa kita dapat maklumat yang betul. Bila bos dapat maklumat yang betul, ni sangat penting, dia boleh merangka strategi. Dan ini semua impact dia apa? Tentulah kepada insyaAllah perkembangan bisnes. I think banyak cara nak buat KPI. Everyone boleh belajar tentang KPI, tapi nak dapatkan satu yang tepat sesuai dengan dia punya bisnes is not easy. For me, KPI yang dibuat oleh pakar HR sesuai dengan bisnes kami. Terima kasih kepada Puan Salwa, Tuan Hisham, sebab diorang punya dedikasi kepada memberikan yang terbaik itu memang jelas dan nampak. This is what we feel. HR is amazing and really extraordinary. Thank you.